ke dapur berseri. Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resepi turun temurun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak masak mi goreng bersama Aiman. Okay, Assalamualaikum, saya Aiman. Hari ni kita nak masak mi goreng Kacang panjang. cara Hamzah Misha, cara mak saya lah. So kita ada bahan utama dia, mi kuning yang dah dibersihkan ya. Dah dicuci lah. Lepas tu kita ada ni apa ni? Itu Campuran sos ni ya. 4 sos lah. Campuran Tapi 4 sos. kecap belum lagi lah. Kecap belum lagi. So ada 1, 2, 3 sos lah. So ada apa tu? Sos tiram, Sos tiram, tomato, dengan sos sotong. dan sotong. So ikan ni sotong. Dia ikan dan sotong sama mana je. lah. Okey, kita nak ambil juga nanti. Kita akan tambahkan juga nanti chili sauce. Tapi sini tadi saya terlupa. Okey, kita teruskan apa ya, Aiman? Ni bahan apa ni? Itu udang geragau. Kali ni kita nak goreng ni udang geragau. Dan geragau lah. Ini tahu yang dah digoreng ya, dah dilenyekkan dengan garpu tanpa direkod ya. Goreng biasa je kan, tak payah direkod kan. Cili padi belakang tu. Cili padi hijau Kacang panjang merah. tu. Ini apa nama? Limau nipis, ini telur. Untuk mak saya nak guna sup siam punya pencah. Telur sebiji, okey. Bawang merah, bawang putih, isi ayam yang dah dibersihkan, potong-potong kecil. Dan kita ada air rebusan daging. Berminyak-minyak tak apalah, nanti bila kita dah masak, hilanglah minyak tu. Okey. So kita Kita nak nak ada penambahan kucai, tapi kita nak ambil kucai tu di luar rumah lah. yang fresh ditanam lah. Ya, insya-Allah please. Memang fresh dari dekat pokok. Okey. Jom kita tengok. Kita potong-potong sikit, kita bawa masuk dalam. Okay, kita nak ambil ni lah daun kucai. Kita ambil daun kucai sikit je, secukupnya sahaja. Bukan ambil banyak pun kan. Ni yang saya tanam semua ni nampak ni gemuk-gemuk tau. Dah hujan-hujan ni kan dia gemuk. Kalau tak hujan dia tak gemuk. So cili kita ada ni lah, cili. Saya suka ke cili pedas. Sangat pedas cili dia. Yang ada lagi layu sikit sebab panas lah. Tapi kita dah siram lah. So Kita nak ambil cili juga. cili juga. Berapa banyak cili? Tu cili pedas tu. Okay, jom ambil. Ni kita tarik lah. Berapa banyak? Ambil ada 2 biji sebab sangat pedas. 3 biji cukup lah. Okay, jom masuk lah. Okay, ni kucai yang kita ambil tadi. Lepas tu cili ni mak saya campur tadi dengan cili lain tu. Okay, jom kita nak Iris. Nak hiris kan, nak potong lah dia. Iris. Potong lah. Potong tu memanjang, kalau hiris tu kecil-kecil. So kat belakang rumah kita ada kucai, tumbang jawa, cili, apa lagi ya? Pandai, limau, purut. Apa lagi ada? Banyak je. Tapi kita tanam dalam pasu je. Ya, bukan tanah kampung. Kalau Ini kan tanah kampung perumahan biasa lah kan. apa yang ada je. Kita duduk tengah, kalau duduk tepi bolehlah berkebun. Ya, so dah siap lah ni kucai. Kita nak hiris bawang merah, bawang putih. Kita cincang je hari ni ya, kita tidak blend. So cincang campak je. Iya. Ya. Kita hiris cabai dulu lah. Cili. Cabai ke cili? Mana? Sama je. Ni pedas sangat ni. Tak ada apa sangat. Biasa tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Biasa je, tapi masuk dalam mulut nanti Nanti apa? pedas tu. Terbakar. Memang pedas sangat-sangat. Sangat pedas kan. Ini orang panggil cabai atau cili setan ke? Asalnya kita ni beli biji ni dekat Shopee je, dekat online kan. Ni kan tak naik, rupanya naik macam cambah. Orang panggil cili cambah. Cili jambak Jambak. lah. Tapi dia bercambah-cambah. Dia sejambak naik dia tau. Tapi memang sedap tau, memang fresh sedap cili ni. Kalau nak kurang rasa boleh lah datang. Apa lah Aiman dapat cantik. Dah okey. Okey. Nak potong bawang. Biasa kita blend kan, hari ni kita nak try tak payah blend pula. Biasanya boleh je kan, tak blend kan. Yang pro masak dia tahulah agak-agak dia. Kan, dia biasa masak. Saya tak biasa masak. Bukan pengalaman 10 tahun kau masak. Masak yang simple je. Masak air, masak telur. Apa lah itu kan. Ayam sambal pun saya boleh buat tau. Ayam masak merah.
Pedas. Jom. Okey, apa lagi? Bawang Putih putih. pula. Last, bawang putih. Sekejap kita ketepikan dulu bahan ni. Okey, kita iris bawang putih. Macam tadi mak saya cakap dia terlupa sos chili, kita dah ambil. So kita ada 1, 2, 3, 4 sos. 5. Kalau sekiranya tak bubur sos sotong pun boleh je. Kurang lah ya. Tak apa, tak ada masalah pun. Yang penting sedap. Cara masak yang pening, ada yang kita topping, ada yang kita tumis, ada yang kita topping. Tak apa, nanti kita tunjuk satu-satu. So yang daun kucai ni kita akan masuk sekali dengan mi, masuk dengan mi. Ni kita tumis bersama berdua ni. Maksudnya bawang putih, bawang merah kita tumis terlebih awal. Setelah masak macam agak-agak kekuningan baru masukkan cili. Kalau kita tumis sekali bawang dengan cili nanti bersin satu rumah. Betul-betul. Okey, dah siap dah tu dah sini. Okey. Jom kita tumis lah. Ya. Okey, mak saya nak masukkan sos cili. So semua sukatan berapa? Dalam dua sudu-nya tu kecuali sos sotong sos sotong hanya 1 sudu sahaja sebab dia masin. Ya, sos cili, sos cili, tomato, sos tiram. Lepas tu kicap ni nanti kita guna nanti sekarang je. Masuri, kicap sotong. Kita tak suka tu maksudnya bukanlah suka secara detail, suka secara apa ya, suka secara yang kita nak makan, sukatan kita makan lah secukupnya. Ni malah letak 3 sudu So ada 5 jenis sos Ya. Okay, siap lah tu. Okay, kita terlupa kita ada bahan perasa tau. Bahan perasa dengan garam. Tapi garam tidak Tidak guna Tidak, langsung tak guna. Dia guna bahan perasa saja. Sebab apa yang masin, mi dah masin betul tak? Ya, mi dah masin. Dan sos sotong tu masin tu. Okey, jom. Satu. Okey, kita panaskan kita punya kuali besar ni. Honeycomb punya kuali. Tu minyak tu bekas kita menggoreng tahu tadi ya. Tak apalah kan, kita nak masak ini goreng ni maksudnya tak apalah. Bekas tahu tadi tak apa. Kita jimat-jimat sikit. Boleh je, aroma yang sama. Ya, ni kita tomat ni sehingga dia Kekuningan. kekuningan. Kalau saya sampai kekuningan, ada orang tak suka kuning. Macam tu lah. Ada orang suka aroma betul-betul kuning kan. Maksudnya kita cara masak berbeza kan. Iya. Selera juga berbeza. Ataupun kalau bahasa kawan kita berbeza. Dah kekuningan ya, tapi bukanlah kuning sangat. Kuning juga lah tu. Okey, kita masukkan ayam ya. Isi ayam. Kalau masak ayam seekor tu. Boleh je masukkan ayam. Okey, kita tumis dia sehingga dia Masak. tak juga dia memang cepat masak. Ayam daging ni cepat Isi ayam. masak. Dia sebelum dia masak tu pun kita akan campakkanlah cili tadi. Pedas-pedas tu. Ini kita masukkanlah juga ni. Tengok sekejap je kan dah mula kan, nampak dah nak masak dah. Merah lagi. Sekejap dia. Dia merah lagi dah tapi nak masak dah. Saya suka betul-betul masak ayam tu. Nanti dia masak lah apa. Ni kita masukkan sup siam daging. Tak ada nyanyi lagi. Tak ada siapa sponsor pun. Apa Iman ni? Kita kacau lagi. Kemudian kita bolehlah masukkan sedikit air. Ni macam nak bergosin lah saya dah ni. Saya masukkan air rebusan daging ya. Itu cara saya masuk je. Masuk je tapi sedap tak apalah. Ada orang dia main masuk apa pun tak rasa. Ya memang. Tak apalah kita Kita baiki-baiki. masukkan dia. Campuran sos. Campuran sos tadi. Sos sotong, sos tomato, sos cili, kicap masuri. Kicap masuri tu kicap apa dia? Kicap manis. Tapi dia pedas tau. Kicap manis Dia kicap untuk memang khas untuk mi. Kicap manis ke dapat mana? Dia lupa lah pula. Okey, kita nak tambahkan sedikit ni air. Kita masukkan air dalam mangkuk tadi kan. Kemudian bila dia mendidih, barulah kita masukkan kacang panjang. Kacang panjang pun dia sekejap je. Okey, Aiman boleh ambil bahan perasa. Okey, dah mendidih tu. Masukkan tahu yang dah digoreng. Kita masukkan udang geragau. Kita masukkan kacang panjang ya.
Sedap tak Aiman masak mi dengan kacang panjang? Sedap. Sedap kan? Jadi dah mendidih semua ni, nampak macam pucat sangat, kita boleh tambahkan kicap. Dalam video nampak pekat. Ya kan? Tapi depan-depan pun pekat juga, hitam juga tu. Bagi rempah-rempah tadi tu dia pecah kan. Apa ni? Sup siam tu ni. Cair. Kalau sekiranya apa ya, nak tambah gula sikit pun boleh. Sebab ada orang suka rasa macam manis-manis sikit kan. Emang suka rasa manis-manis tak? Semua okey. Okey, Mara tak sikit gula ya. Sedikit sahaja. Ya, sedikit sahaja. Tak sampai 1 sudu. Gula ya. Ya, Buat perasa tadi dah. belum. Ni sedikit sahaja juga. Tapi semua orang tak suka langsung bahan terasa kan. Tu kita kacau-kacau dulu. Kita diaduk merata dan mendidih ni kan. Okey, kita tambahkan telur tadi ya. Tu dia. Mari campak je kita. Okey, bila dah macam ni, kita gaul ya. Perlahan. Tak kisahlah perlahan ke kuat ke. Kalau suka dia berkeping-keping, jangan dikacau. Kalau suka hancur, kacau. Saya suka hancur. Okey. Nampak tu dah masak kan? Telur pun dah masak tu. So kita masukkan apa? Mi. Terus masukkan kita punya mi dan dalam kucai. Kucai ya. Bismillahirrahmanirrahim. So kita menggaul ya. Menggaul ni agak susah sikit lah. Okey, kawan-kawan kita semua. Kita punya mi. Mi apa mak? Mi kucai. Mi kucai sup siam. Panjang pula ayat dia. Okey. So dah siap lah dia masak. Nanti kita hidang sikit lah. Rasa semua tadi kita dah rasa okey. Bila tak cukup rasa macam kurang masin ke, tambah sikit rasa lagi. Atau kalau nak rasa manis-manis, tambahkan lagi gula. Tapi kita dah jadi okey lah. Okey, dah siap kita nak tutup api. Okay sahabat semua, kita punya mi kucai, Mi goreng kucai. mi goreng kucai cara Amsyar dah siap dimasak dan juga dihidangkan. Okay, kita rasa memang sangat sedap. So, jika kawan-kawan berminat nak ikut sebiji ataupun terpulang lah nak baiki ke apa kan, nak tiru ke, terpulang pada kawan-kawan semua ya. Tapi sangat sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat sedap lah. So kalau rasa nak masam-masam sikit boleh perahkan limau. Okay. So kawan-kawan, Kita nak apa ya Aziz? Kita nak Aziz. ada model nak makan. So Haziq dia nak makan sikit lah, dia nak rasa. Sebab saya dengan mak saya dah rasa. So Haziq dia nak rasa pula. Okay, Haziq nak makan Kawan boleh tengok. Bismillah. So Haziq macam mana rasa dia? Sedap. Sudah okay kawan-kawan. InsyaAllah kita berjumpa lain di lain tajuk, di lain hari insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.